terima kasih. Okey, sebelum pergi kepada indikator, saya akan ulas ataupun akan terangkan seberengkaslah tentang Bursa Malaysia. Dan rasanya ramai Boleh. yang dah tahu kan, ramai yang dah berpengalaman trade, jadi tahulah apa itu Bursa Dah Malaysia. banyak tu. Cuma saya akan Ni ada. ulas secara ringkasnya lah. Apa itu bursa? Bursa merujuk kepada pasaran pertukaran keuangan di mana pelabur boleh membeli dan menjual aset seperti saham, bond, derivatif dan produk keuangan lain. Maknanya dekat bursa ni lah tempat kita nak memperdagangkan duit kita. Macam tu lah. Lebih kurang. Okay. So, bawah bursa tu dia ada dua produk lah. Yang paling pertamanya saham dan yang keduanya derivatif. Derivatif ni lebih pada FCPO lah. Jadi saham ni adalah dagangan satu hala, rasanya semua tahu kan. Maknanya kita fokus pada harga yang menaik saja untuk kita kutip keuntungan. Manakala derivatif ni adalah pasaran ataupun dagangan dua hala. Maknanya harga naik kita boleh dapat keuntungan dan harga turun pun kita akan dapat keuntungan juga. Kita boleh peroleh untung juga. So dia adalah dua yang berbeza lah, dua dagangan yang berbeza. Saham dengan derivatif. So tu kena ambil perhatian lah situ. Okay. So dengan indikator supersonik tu, supersonik ni dua-dua ni kita boleh guna, dua-dua dagangan ni kita boleh gunakan. Dengan jelasnya. Okey. Yang kita nak tahu apa itu saham. Saham adalah pemilikan dalam syarikat yang dijual kepada orang ramai untuk mendapatkan modal bagi perniagaan mereka. Dengan membeli saham syarikat, seseorang menjadi pemilik kecil dalam syarikat tersebut dan mendapat keuntungan jika nilai saham meningkat atau menerima dividen jika syarikat menghasilkan keuntungan. So maksudnya bila kita beli saham sesuatu syarikat tu, maknanya kita maknanya salah seorang pemilik syarikat tu lah. Okey. Dia macam tu lah. Kalau kita rasa kita nak jadi pemilik syarikat Nokia, kita belilah saham Nokia. Kalau kalau kita rasa kita nak jadi pemilik syarikat Apple, kita belilah saham Apple. Macam tu lah analogi je. Saham itu, maksud saham itu. Maknanya kalau kita dah beli satu-satu kaunter tu, saham satu-satu kaunter tu, maknanya kita ada pemilikan dekat kaunter tu, dekat syarikat itu. Maknanya kita ada bahagian lah. Macam tu lebih kurang. Okay, boleh faham ya? Pada siapa ni? Cik Hamidah Ngah tadi. Nanti lama Dah je. apa? Kita dah kasut. Suara. Okay. Eh. Siapa dia tolong mute ya. Siapa-siapa yang dah masuk Zoom, tolong mute kan ni laptop ke apa ke telefon ke. Okey. Jadi sebelum kita nak berdagang tu apa persediaan perlu ada? Sebelum kita ada. Pertama sekali ilmu lah. Maknanya kalau kita nak berdagang tu kena ada ilmu. Tak kisahlah ilmu ilmu secara manual ke ataupun ilmu-ilmu mengenai sistem ke, kena ada ilmu. Dan whatever apa pun kalau kita nak buat sesuatu tu mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu memang kelaut lah jawabnya. So kalau untuk saham ni kita kena carilah ilmu yang berkaitan dengan saham. Okay, itu yang pertama. Once bila kita dah bersedia dengan ilmu, itu tindakan seterusnya kita kena buka akaun CDS. Akaun CDS ni untuk saham lah, untuk kita nak trade saham. So, akaun boleh dibuka dengan bank-bank perdagangan ataupun broker house yang terbabit lah. Kalau bank perdagangan itu contoh macam RHB, Maybank, BIMB tu, CIMB, Hong Leong, banyak lain lah. Boleh Google. Boleh Google bank perdagangan nanti akan keluar lah senarai-senarai bank perdagangan. So, kita boleh pilih lah mana satu yang sesuai dengan kita. Okay, selain bank perdagangan, ada broker house kan. Broker house, contoh seperti M Plus, Kenangan Investment, Wibul, Momo, dan ada beberapa lagi lah broker house. Okay, itu untuk akaun. Akaun CDS ni bermaksud
di sinilah kita akan simpan modal kita untuk nak trade dan juga di sini jugalah keuntungan akan disimpan sekiranya kita dah profit. Konten yang kita masuk tu dah profit, dekat akaun CDS ni lah keuntungan akan dimasukkan. Modal pun dekat sini. Okey. Berbeza. Kemudian yang ketiganya kena ada platform untuk analisa chart. Jadi sebelum kita nak trade, sebelum kita nak beli satu-satu kuantum tu, kita kena analisa lah carta dia kan, pergerakan harga satu-satu kuantum tu macam mana. So tu kita kena okay, kita perlu ada trading view ataupun share investor ataupun KLSE screener. So banyak lagi lah sebenarnya platform untuk analisa chart ni. Tapi ini yang tiga ni antara yang agak popular lah. Kita ni TradingView, Share Investor, KLSE Screener. So pada yang dah biasa trade dia tahulah kan macam mana. So pada yang baru, newbie, yang zero B tak tahu apa, ini dua ni memang penting. Akaun CDS dengan platform untuk analisa chart. Dia dua benda yang berbeza. Yang ini untuk kita nak dekat platform analisa chart ni kita nak tengok pergerakan harga, kita nak tengok chart, kita nak tengok candle ke apalah whatever lah sebelum kita nak beli satu-satu kuantum tu. Okey, itu namanya ni platform untuk analisa chart. Okey, boleh faham ya kita. Saya terangkan secara ringkas ni sebab kita sebenarnya nak fokuskan pada ni indikator. Okey, untuk saham modal je berapa? Untuk guna apa? Kalau kita nak trade saham, Allah. Sorry. Modal tu pertama sekali kita kena ingat kena gunakan duit ekstra, bukan duit perbelanjaan harian ataupun bulanan. So untuk modal kalau nak trade ataupun nak berdagang ni kita kena guna duit yang ekstra, bukan duit perbelanjaan harian kita. Maknanya kita dah settlekan bajet bulanan kita, ada lebihan, duit lebihan itulah yang digunakan untuk sebagai modal untuk kita trade. So untuk saham ni kita kalau nak beli dia dalam kiraan unit. Nilai minimanya adalah 100 unit. Jadi sebagai contoh kita tengok bawah ni saham A bernilai RM1 seunit. So minima kita boleh maknanya paling rendah nilai kita boleh beli ialah 100 unit. Okay, 100 unit kali dengan RM1 bersamaan dengan RM100. So dengan RM100 kita dah boleh trade lah. Jadi yang sebenarnya terlalu fix sangatlah RM100 ni. Dia lebih kurang plus minus 150 lah sebab bila kita beli saham tu dia ada charge-charge yang tersembunyi lah. Untuk brokerage fee dia, stamping, clearing duty dia, tu nanti termasuk lah. So lebih kurang dalam 150 lah macam tu modal dia. Okay, macam ni saham B bernilai 50 sen seunit, minima pembelian 100 unit, so modal dia lebih kurang RM65. Macam tu lah. 100 kali 50 sen dia RM50 kan. Jadi campur dengan ni fee yang ada ni lebih kurang RM65. Okay, itulah. So modal tu terpulang. Kalau kata banyak modal, kita belilah apa ni. Kalau nak kata apa nak dapat untung yang besar lagi, maknanya beli lebih lah. 1,000 unit ke 50,000 unit ke. Darabkanlah dia dengan nilai saya ni. Nilai setiap satu unit tu, so kita dapatlah berapa ni modal yang kita perlukan. Okay. So, boleh faham situ ya? Okay. Next. Okay. Bila kita dah ada modal, kemudian kita kena decide apa strategi kita nak berdagang pula. So, dekat sini, dekat chart ni tunjukkan ada tiga. Pertama, swing. Hilang kasut. Strategi pertama, swing. Swing ni tempoh masanya adalah 3 hari ke atas ataupun 3 hari ke 2 minggu ke lebih kurang macam itulah swing. Kemudian time frame yang kita gunakan untuk kita nak decide untuk swing strategi ni kena time frame daily. Kita tengok dekat daily. So ada counter-counter yang berpotensi untuk kita swing maka kita boleh masuklah. Jadi target keuntungannya untuk swing ni ialah 20% ke atas.
Dan kesesuaiannya adalah untuk trader yang bekerja ataupun busy lah, tak ada masa nak menghadap laptop je. Jadi sesuai untuk swing. Sekejap je saya punya cursor ni hilang kat mana. Okey. Strategi yang kedua adalah intraday ataupun BTST. BTST ni bermaksud buy today, sell today ataupun buy today, sell tomorrow. Okey. Tempoh dia harian lah, maknanya buy today sell today kan, maknanya kita beli pagi jual petang, okay. Ataupun kita beli petang jual besok paginya tu, buy today sell tomorrow, okay. Jadi time frame yang digunakan untuk kita nak rujuk bila kita nak entry untuk buat intraday ni adalah time frame 15 minit ataupun 30 minit, dan target keuntungan kita adalah 3 sen ke atas. Uh, Kemudian kesesuaiannya adalah untuk orang-orang yang bekerja tapi ada sedikit masa saja di depan SI, ada depan laptop lah. SI ni share investor ni, maknanya indikator kita yang lama. Maknanya dia tak ada masa yang banyak okay, untuk nak menghadap laptop kan. So dia gunakan strategi intraday ni. Maknanya pagi tu dia buka laptop sekejap, cari counter yang berpotensi untuk dia nak masuk. So bila dah jumpa dia trade, kemudian dia tinggal. Di petang nanti baru dia tengok. Okay. Tapi sebelum tu kena kena decide betul-betul lah kan, adakah ini akan membuatkan kenaikan yang berterusan. Macam tu lah. Kemudian strategi yang ketiga scalping ataupun rempit. So tempoh dia adalah ikut dalam beberapa minit atau beberapa jam. Itu silap tu. Rempit kita tahulah, rempit kalau sebut rempit macam mana keadaannya kan, laju kan. So, kalau kita guna strategi rempit ni, dia ambil masa dalam 2-3 minit macam tu je. 2-3 minit macam tu. So, kita akan bila nak guna strategi rempit, kita akan rujuk kepada time frame 5 minit ataupun 1 minit. Jadi, target keuntungan dia ialah 0.01 sen hingga 0.03 sen. Sesuai untuk siapa? Rempit ni adalah sesuai pada yang full time trader lah. Memang dia fokus untuk trade dia kan. Jadi dia banyak masa. Dia ada masa sebab rempit ni memang kena nak menghadap laptop, menghadap carta, menghadap chart. Kita tak boleh tinggal. Kita nampak ada peluang untuk rempit tu masuk, kemudian tunggu kita dapat untung 2-3 tik keluar. Okay, macam tu. So dia sesuai untuk orang yang tak bekerja lah ataupun full time trader. Memang nak kena menghadap laptop je macam tu. Okay, boleh faham ya? Next. Uh, Teknik ataupun teknik untuk kita nak berdagang tu ada manual dan juga ataupun ada yang ikut sistem. Kalau manual, analisa secara manual iaitu membuat keputusan beli dan jual saham secara sendiri tanpa bantuan automatik daripada sistem atau robot. Semua analisis, pemantauan harga dan arahan order dibuat secara manual oleh anda sebagai trader. Jadi maksudnya kalau secara manual ni, sebelum kita nak beli satu-satu kaunter tu, kita kena kaji keseluruhan kaunter tu ataupun kena kaji keseluruhan mengenai satu-satu syarikat yang kita nak beli saham dia. Bagaimana, apa produk yang dia buat, apa apa bentuk apa bentuk bisnes dia, macam mana laporan keuangan dia, ataupun fundamental dia macam mana, teknikal dia macam mana, catalyst dia macam mana, semua kita kena kaji sendirilah, dan kita akan buat keputusan sendiri. Berbanding kalau kita trade menggunakan sistem atau strategi yang telah ditetapkan secara automatik oleh robot ataupun algo. Kita cuma tengok je signal, kalau guna sistem ni kita cuma tengok sistem dan tunggu signal-signal yang dikeluarkan oleh sistem untuk kita masuk entry, masuk market, masuk pasaran. Okay. So lagi mudahlah guna sistem berbanding manual. Okey.
Uh, sebelum saya masuk kepada sebelum saya nak bercerita pasal indikator supersonik ni, saya sentuh sedikit mengenai apa, produk bursa tadi kan ada dua, pertama saham, yang kedua FCPO kan. FCPO ni adalah pasaran dua hala, maknanya harga naik kita boleh untung, harga turun pun kita akan dapat untung. Okey, itu asas dia. Jadi secara asas je lah. Uh, saya pun tak ada prepare slide je untuk FCPO tu. Nanti kita cuba buat live trade malam ni, nanti kita tunjukkan lah macam mana FCPO tu yang sebenarnya. Okey. So sekarang kita masuk kepada indikator supersonik akar dan pucuk. So untuk indikator supersonik ni dia ada 4 indikator. Pertama kita panggil supersonic trend expert. Yang kedua supersonic AOV. Oh, rasa saya tak ni lah, tak keluar. Yang ketiga supersonic banker energy. Yang keempat supersonic enhanced MACD. Kemudian yang special edition tu adalah feature-feature tambahan sebagai untuk apa, untuk menambahkan lagi confirmation je lah. Itu kiranya limited edition lah. Kita sub ada untuk yang sub setahun mungkin boleh dapat lah. Macam tu. Okay. Okay. Inilah dia paparan chart dekat TradingView. Apabila kita dah add on indikator supersonic, macam ni lah rupa dia. Kalau kita tengok dekat skrin ada 4 frame semuanya kan. Yang atas sekali tu, atas sekali tu macam mana saya tunjuk, tak ada. Atas sekali tu adalah trend expert, supersonic trend expert yang ada nampak pucuk, akar, BO tu kan. Itu supersonic trend expert. Dipanggil sebagai supersonic trend expert. Kemudian yang bawah tu ada yang berwarna hijau, kuning dan merah tu. Tu dipanggil sebagai supersonic AOV, Area of Value. Kemudian bawah dia tu ada yang bar berwarna biru dengan merah tu. Itu dipanggil sebagai supersonic banker energy. Okey. Yang ke bawah lagi yang last kali tu, yang ada bar berwarna hijau dengan merah tu, itu dipanggil sebagai supersonic enhanced MACD. Okay. Macam inilah gambaran dia kalau kita dah add on indicator dekat TradingView. Okay. Boleh nampak Okay. So, antara empat indikator tu tadi, AOV ni, supersonic AOV adalah dikira sebagai indikator yang paling penting lah, ataupun kita katakan, boleh katakan sebagai killer indicator. So apa itu AOV? AOV adalah ringkasan daripada area of value. Lepas tu apa komponen yang ada di AOV tu, benar bar merah tu mewakili banker. Nampak ya dekat chat? Sekejap ya, sekejap. Saya minta maaf sekejap. Uh, saya punya mouse ni dah tak. Sekejap. Okey. Okey, ni bar merah. Boleh nampak ya? Bar merah mewakili banker, kemudian bar berwarna hijau ni mewakili retailer, bar berwarna kuning ni mewakili hot money. Kemudian kita ada line purple, ni line purple ni sebagai line mewakili banker. Kemudian kita ada line hijau turquoise ni mewakili retailer. Kemudian kita ada line berwarna pink ini mewakili hot money. Kemudian kita ada cross G1, kita ada cross G2, kita ada cross G3. Kalau tengok teksnya, nanti kalau kata dah add on indicator, kita akan nampak teks ni dengan jelas lah. Kemudian kita ada cross DC3, ni DC3, kita ada cross DC2 dan kita ada cross DC1. Jadi setiap item yang ada dekat AOV ni sangat memberi apa, peranan lah. Semuanya memberi memberi peranan pada pergerakan harga. Okay.
Sekejap ya, sekejap. Ada gangguan. Sekejap. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. So kita tengok area of value ni banker movement macam mana? Banker movement. Alamak. Saya punya mouse tak. Uh, Kalau tengok dekat chart atas tu, bahagian atas ada satu kolom tu golden cross dan satu kolom tu dead cross. Okay. Golden cross dan dead cross ni dia mewakili ataupun nama kepada setiap persilangan lain-lain yang ada di AOV, area of value. Jadi kita dah tahu tadi, kita dah tahu kan line purple tu untuk apa, line hijau turquoise tu untuk apa dan line pink tu untuk apa. Okey. Kemudian golden cross ini adalah petunjuk untuk harga naik. Sementara dead cross itu adalah petunjuk untuk harga turun. Okey. Kita tengok dulu dekat golden cross. Bila bersilang warna hijau turquoise bersilang dengan warna pink, line warna pink dengan kedudukan line apa dengan kedudukan line hijau turquoise itu menunduk ke bawah, itu kita panggil sebagai golden cross satu. Dan golden cross satu ni adalah permulaan untuk harga naik. Okey. Kemudian bila berlaku macam mana? Bila berlaku persilangan hijau turquoise dengan uh, biru, salah kata yang color ni. Hijau turquoise dengan purple, maka itu dipanggil sebagai golden cross 2. Maknanya harga semakin naik. Dia push lagi lah. Kemudian bila berlaku persilangan line purple dengan line pink, line purple tu line banker dengan kedudukan line purple tu mendongak ke atas, maka persilangan itu dipanggil sebagai golden cross 3. Kalau tulis kat situ confirm to buy, maknanya harga lagi push kuat lah, akan naik lagi. Okey. Kemudian dekat chart yang sebelah tu pula dead cross. Dead cross tu bila berlaku persilangan hijau turquoise dengan pink dengan kedudukan hijau turquoise tu mendongak ke atas, itu dipanggil sebagai dead cross satu. Dead cross satu ni adalah permulaan harga turun. Okey, ini untuk saham ya. Saya terangkan ni untuk saham. Sebab bila kita masuk pada FCPO, untuk dead cross ni dia dah lain fungsi dia. Dia dah bertukar fungsi. So jangan salah faham kat situ. Jangan confuse pula. Sekarang ni saya terangkan dalam situasi saham. Saham ni kita fokus pada harga menaik ni kan. So kita akan fokus pada golden cross je lah. Untuk dead cross ni kita fokus juga. Tapi dead cross ni kita maknanya kalau dah berlaku dead cross tu dalam saham kita kena keluar lah cut loss ke ataupun kita secure profit kita. Okey. Yang kedua tu bila berlaku persilangan line purple dengan hijau turquoise dan kedudukan line purple menunduk ke bawah, itu dipanggil sebagai dead cross 2. Ticket to exit. Yang pertama tadi prepare to exit kan. Kemudian yang ketiga tu persilangan line purple dengan line pink dengan kedudukan line purple menunduk ke bawah, itu dipanggil sebagai dead cross 3. Dead cross 3 tu confirm to exit, memang kena keluar lah. Kalau kata tak keluar memang dah total loss. Modal kita dah loss. So kalau kita perhatikan persilangan lain tu kita nampak warna dia sama. Kan warna dia sama. Setiap persilangan lain tu sama. Cuma yang membezakan adalah mendongak dengan menunduk. Okey. Fokus utama yang kita kena perhatikan ialah kepada line purple yang mewakili banker dan line hijau turquoise yang mewakili retailer berwarna hijau. So, ya kalau golden cross tu hijau turquoise menunduk, kemudian golden cross satu hijau turquoise menunduk, golden cross 2 hijau purple menonggak, golden cross 3 purple mendongak ke atas.
Dead cross 1, turquoise mendongak. Dead cross 2, purple menunduk. Dead cross 3, purple menunduk. Itu harga turun. Ha. Ini kena faham dua tu. Kena kena faham lah, kena mahirkan. Penglihatan kena tajam. Okey. Okay, boleh faham ya kat situ? Boleh respon kat chat tak? Okey, dah ada dah. Okey, sekejap ya. Kemudian kita pergi dekat AOV AOV yang kat bawah ni. Seperti mana yang awal-awal tadi saya dah bagi tahu, bar retailer tu adalah untuk bar berwarna hijau tu adalah mewakili retailer, bar berwarna kuning tu adalah hot money, dan bar berwarna merah itu adalah banker. So kalau kita tengok kat sini ada persilangan G2, ada persilangan G3. Tengok bila bersilang G2, banker makin banyak naik kan. Maknanya dia push harga lah. Okay, bersilang G3 makin naik lagi. Bar banker ni makin tinggi lagi, maknanya harga makin kuat lagi naik. Okay. Kemudian line purple ni meneruskan je kenaikan sampai tahap ni dia turun. Bila dah menunduk ni, maknanya line banker dah start menunduk ni, maknanya harga dah start turun. Turun, turun, turun. Pergi dead cross 3. Dia bersilang dengan ni. Bersilang dengan line pink jadi dead cross 3. Bersilang dengan line hijau turquoise jadi dead cross 2. Kemudian line turquoise ni mendongak. Okey, kalau dia bersilang dengan line pink, dia akan jadi dead cross 1. Jadi, setiap pergerakan line dan bar banker, bar retailer ni adalah petunjuk kepada pergerakan harga. Adalah sebagai petunjuk kepada kekuatan harga itu sama ada dia nak naik ataupun turun. Kalaulah kata kalaulah kita dah masuk satu-satu kaunter tu, kaunter saham, so kita kena monitor pada AOV ni, tengok ni lah. Kita tengok bar banker tu macam mana kedudukan dia. Line purple tu, line yang mewakili banker tu pun macam mana kedudukannya. Itu kita kena monitor. Sebab dia yang menentukan pergerakan harga tadi. Macam mana, sama ada dia naik lagi ke ataupun turun ke. Jadi dekat area AOV ni lah kita kena monitor. That's why lah kita memang tekankan AOV ini adalah indikator yang paling penting sekali lah. Sebagai killer indicator. Okey, memang tak boleh lari. Kalau kita guna signal akar dan pucuk tu pun, maknanya setiap signal yang keluar, kita kena baca bersekali dengan AOV yang bawah ni. Itu nanti kita, akan kita terangkan lebih detail lagi lah selepas ini. Okey, boleh faham ya? Gitu. Okey, tengok next. Ini contoh kuantum saham. Ini kuantum Hanlen. Okey. So kita tengok ni, akar keluar, signal akar. Ini daily ya, ini chart daily. Kita kalau nak tengok counter untuk masuk, tak kisahlah swing ke apa ke, tapi apa-apa hal kita kena refer daily punya lah. Kita tengok ni signal akar keluar dalam masa yang sama. Bila ada signal akar keluar dalam masa yang sama, kita kena tengok dekat area AOV ni. Ada tak banker masuk? Okey, ada bar merah ni ada masuk kan? Banker ada masuk, bar merah ni ada, maknanya banker ada masuk. So kita kita dah boleh lah untuk entry, untuk beli counter tu. So tu kita tengok once bila bakar dah keluar, banker masuk, tengok dia buat kenaikan. Keluar pula candle buy setup ni. Buy setup candle hijau yang ada bulat oranye dan bulat biru ni dipanggil sebagai candle buy setup. Candle buy setup ni maknanya dia pecah harga yang semalam tu lah. Maknanya harga melonjak naik lagi. Jadinya candle buy setup. Okay. Tadi ada yang tanya kan bulat oranye, bulat biru tu. Dia agak pening. So bulat oranye itu adalah resistant pada hari itu. Sebab ini daily kan. Chart ni chart daily. Okey lah. Chart ni chart daily. So bulat oranye itu adalah harga resisten pada hari itu. Bulat biru itu adalah profit yang dicadangkan ataupun harga yang dicadangkan oleh sistem untuk kita TP, kita ambil profit. Okey. Boleh faham ya? Hmm. Itu the next day tu dia tak ada keluar, ada kenaikan tapi tak tinggi lah sebab tak ada tak ada candle buy setup. So dia buat terus kenaikan, keluar lagi candle buy setup.
Maknanya setiap kali ada keluar candle bar setup ni, maknanya harga tu melonjak lagi naik, melonjak lagi naik. Tu je terus buat-buat kenaikan. So dalam masa yang sama kita tengok dekat AOV ni dah berlaku G2. G2 ni maknanya harga naik lagi. Kata G3. Okey. So ni ada sedikit penurunan. Penurunan tu biasalah pergerakan harga. Kalau orang-orang yang dah lama trade kan tahu kan, harga itu bergerak secara zigzag. Dia akan membuat pergerakan apa, higher low, higher high macam tu lah untuk yang kalau harga menaik ni. Pergerakan tu dia membentuk higher high, higher low. So tengok, kalau kita masuk dekat akar keluar ni, dia buat kenaikan, kenaikan, kita dah profit. So once bila keluar pucuk ni adalah signal untuk kita keluar. Signal untuk kita TP. Okey. Kalau kita stick dekat sistem, itulah yang sistem telah tetapkan. Keluar signal akar adalah signal untuk kita masuk pada satu-satu kuartal tu. Tetapi akar yang disokong oleh AOV ada banker lah. Akar yang disokong dekat AOV ni ada banker. Kemudian dalam masa yang sama kalau ada terus berlaku persilangan G2 itu lagi cantik lah. Once kita dah masuk, kita hold. Harga naik, 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 naik. Then keluar ada signal high. High itu partner je dengan pucuk kan. Kat sini pun hint, high ni sebagai hint lah. Hint. Pemberi petunjuk yang harga akan nak jatuh. So lepas daripada itu keluar pucuk. So ini pucuk ni sebagai signal untuk kita keluar. Untuk kita selamatkan kita punya profit. Okey. Boleh faham ya kat situ. Jadi itu je asas je. Indikator supersonik ni. Dia akar adalah signal untuk kita masuk. Bila mestilah dibaca bersekali dengan AOV. Dekat AOV mesti ada banker. Kalau akar macam ni, keluar akar tetapi dekat AOV ni tak ada banker, maknanya akar ni adalah akar yang fake. Akar yang fake. So kita tak boleh. Kita tak payah masuk, abaikan saja. Kita nak masuk tu kena akar yang ada banker. Dekat AOV ada banker. Itu yang paling strong lah, paling kuat, setup yang paling cantik. Dan kalau boleh bersekali ketika keluar signal akar tu adalah signal BO ni, breakout ni kan. Itu lagi cantik lah, lagi strong. Kemudian ada pula keluar pula candle by setup ni, candle hijau, warna hijau lime green ni kan. Yang ada bulat oranye dengan bulat biru ni. Makna itu signal yang strong lah. Makna tiga-tiga signal dia dah bergabung. Memang cantik lah untuk kita masuk satu-satu kuantum itu. So bila kita dah masuk, kita hold, profit, keluar banyak candle by setup. Keluar signal pucuk. So, ini untuk kita keluar. Kita selamatkan profit kita. Okey. Tuhan Len kan. So, kita tengok yang lain. Ni Mak Ma. So, Mak Ma tengok ni. Berapa hari bulan ni, bulan April tu kan. Dia keluar akar. Kemudian ada alert bone. Alert ni bom ni sebagai yang special edition tadi lah. Dia kata alert bom ni sebagai petunjuk yang dia nak naik lah. Okey, tengok keluar akar. Kalau kita masuk keluar akar, kita tengok dekat AOV ada banker. Yang kita masuk, keluar pula candle by setup. Dia ada cross J2 ni maknanya lagi strong untuk harga untuk naik. So kita hold, harga naik lagi. Bila cross G3, kita naik lagi. Tengok ni, keluar lagi candle by setup, tengok tinggi. So kita boleh nampak dengan jelas kan. Boleh nampak dengan mudah dan jelas. Jadi mudah. Kita tak payah nak pening-pening lah fikir. Cari macam mana syarikat ni okey ke tak okey ke. So kita hanya bersandarkan akar dengan pucuk sahaja. Mak. Okay, next kita tengok. Ni PLABS. Pun sama tengok. Akar dah keluar awal. Ni akar dah keluar awal. Tapi tak ada banker. Tak ada banker, kita hold je lah dulu. Kalau lagi satu saya nak bagi tahu pun. Kalau keluar akar macam ni, ya sebenarnya dia bila keluar akar je, dia akan membuat kenaikan. Cuma kenaikan tu tak strong lah. Harga ding-dong ataupun turun naik macam tu lah. Yang cuma kita boleh pegang ataupun perhatikan apabila keluar akar yang tak ada banker, dekat AOV tak ada banker, kita boleh masuk, maknanya masuk sebahagian. Kita masuk separuh dululah. Masuk separuh dulu, kemudian maknanya si money take money. Ada profit, kita ambil dulu. Sebab bila akar yang tak ada banker ni, dia harga akan turun naik. Maknanya bila naik tu kita profit sikit, ambil lah. Si money take money kan, kita ambil, kita keluar. Kemudian
Bila nampak macam ada nak kenaikkan sikit, kita masuk lagi. Apa masuk, lepas tu ada profit kita keluar. Jadi akar yang keluar tak ada banker sesuai untuk si money take money. Itulah, itu kalau nak si money take money lah. Ataupun akar yang keluar tak ada banker, kita boleh chip in. Chip in ni maksudnya kita beli separuh lah. Kalau lah kata kita nak beli 2,000 lot ke apa ke, 2,000 lot ke kan. Maknanya kita beli 1,000 dulu. Kita beli 1,000 dulu. Kita tengok kalau ada buat kenaikan-kenaikan once bila dah keluar. Maknanya kan kita tengok ni bila dah masuk banker, berlaku persilangan J2 ni maknanya dia dah strong nak kenaikkan. Kita top up lagi lah. Top up lagi 1,000. Macam tu. Okay. Itu strategi je lah kalau kita nak masuk ketika signal akar keluar tanpa banker. Ataupun kalau kata tak nak masuk, bila keluar signal akar tak ada banker ni, kita boleh set dia sebagai watch list kita. Watch list kan? Okay. So kita tunggu. Kita tunggu, tengok once bila banker dah masuk, baru kita masuk. Baru kita beli counter tu. Saham counter tu. Kan bila dah masuk tu, ni dah keluar alert boom ni, maknanya dia akan lakukan naikkan, tengok dia naik, 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 naik harga. Okey. Okay, boleh faham ya? Tu ya. Tengok next. Okey. So kita tengok pada testimoni ini, Hanlen tadi tengok 1,000, 3% dia untung. Ni semua, ni MMAG. Profit berapa tu? 89, tak nampak. 9% ni. 330. Ni dia masuk ketika macam ni lah. Ya. Okey. Ni MMAG 20.3. Akal keluar sini, dia masuk. Johor, tengok profit RM500 je dapat. Itu yang MYEG 600 ini chart dia ke saya tak jumpa. MYEG dapat 675. Semuanya menggunakan indikator ni supersonic. Okay. Oh, okey, itu sedikit sebanyak mengenai indikator supersonic. So, sini saya kata kalau yang berminat tu kita ada promosi hari raya masih lagi valid, masih lagi available. Maknanya kalau nak sub selama 1 bulan dengan harga RM149. Dia akan promosi ni akan berakhir pada penghujung Syawal. So kalau ada yang berminat, okey. Okey, setakat yang saya cerita tadi, faham tak? Ada yang faham tak? Saya nak tengok feedback. Kalau ada apa persoalan sebab lepas ni kita akan cuba buka secara live lah. Secara live nanti lagi boleh nampak dengan jelas lah fungsi dan apa macam mana indikator tu berfungsi. Ada tak? Cuba bagi respon. Boleh faham? Saya tengok. Pemilihan counter macam mana nak tahu counter ini atau industri ini sedang bergerak. Tu kena tengok signal lah. Tengok signal. Macam mana nak take profit? Boleh share slide ni kat Telegram. Okey, okey, nanti akan cuba. So, ada apa persoalan tak nak tanya pasal indikator? Yang mana yang tak faham? Sebab lepas ni kita akan cuba buka live lah. So far, okay. Pucuk tu point take profit. Ya, ya. Pucuk tu point untuk take profit. Okay. Akar untuk kita masuk, keluar pucuk untuk kita keluar.
Dan akal yang bila keluar akal untuk kita masuk tu kita kena tengok dekat AOV sekali mesti ada banker yang menyokong. Okay, mungkin tak faham sangat kan kalau tengok secara slide ni bila kita buat live nanti nanti boleh nampak macam mana. So yang lain macam mana? Sekejap ya. Okey. Okay, faham. Cik Hamidah Ngah tadi faham tak? Yang baru dia kata newbie sangat tu. Cik Hamidah Ngah boleh faham? Sebab dia baru kan, dia zero newbie. Ya. Okay, kita cuba akan buat live straight ya. Kita tengok live. Secara live. Sekejap, ada soalan. Macam mana AOB tahu itu banker masuk? Memang banker ke boleh? Macam mana? Memang banker ke boleh move gerakan? Macam mana AOV tahu itu banker masuk? Maknanya kita tengok dekat AOV tu lah. Kalau ada bar merah tu maknanya banker dah masuk lah. Okay, ada persoalan yang lain. Sekejap ya. Okey, tak ada soalan. Oh, okey, kalau tak ada soalan, kita inilah kita berakhir di sini sajalah. Saya cuba kalau boleh saya nak share apa share untuk live kalau saya tengok kalau technical aku ni okey lah. Kalau internet kadang internet tak membantu juga tu tak boleh juga lah. Ya, ya. Okey, saya end live dululah. Setakat ini saja dulu sebab tak boleh lah nak pergi pada live ni. Kita try. InsyaAllah kita akan jumpa pada next live, next Zoom, next meeting, next class. Nanti saya cuba share dekat grup nota-nota ni secara detail lagi lah nota mengenai AOV, mengenai indikator. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya akan share nantilah nota dekat grup. Okay. So kalau ada yang berminat nak apa nak apa ni nak sub indikator ni boleh PM Kozek lah.
Akalan clear kan sebab harga promosi masih lagi valid sehingga end Syawal sebanyak RM149 dalam tempoh sebulan. Okey, tengok ada lagi soalan ni. Tak ada soalan baik-baik. Okey, nanti saya akan share nota lah dekat grup ya. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.